Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam channel Mr. Dude Cem. Hari ni Cem nak buat kelainan sikit lah. Instead of kita main game, kali ni kita nak buat game dalam Obby Creator. Jadinya, hari ni Cem nak buat swimming pool dengan ada water slide sikit lah. Cem baru belajar tau buat benda ni. Nanti kita tengok hasilnya macam mana. Okay?
berita baik. Swimming pool Cem dah siap. Bersama-sama dengan Cem, Mat Pro. Dia akan bawa korang lawat swimming pool Cem ni. Tengok menarik ke tidak. Kalau menarik, subscribe sikit, bagi like, komen lah. Okey, Mat Pro, mulakan. Okay guys, ini cashier dia. Ni tempat untuk kaunter semua. Orang yang datang boleh beli tiket kat sini. Lepas tu ada 2 tempat masuk. Saya nak masuk dari sini. Okay, kat sini dia ada tulis ambil tuala. Tualanya agak pelik Letak tuala basah kat sini. Kalau dah habis guna tuala apa semua, letak kat sini. Lepas tu kat sini ada kerusi. Lepas tu ni ada payung supaya kalau hujan boleh duduk kat sini. Lepas tu ni ada decoration macam pokok. Lepas tu ni benda yang sama. Ni kolam air panas. Yang ni kolam budak-budak. Yang ni kolam orang dewasa. Lepas tu ni tangga. Naik atas ni. Ni tak tahulah apa namanya, tapi dia lompat-lompat basuh deterjen macam tu. Itulah dia. Next. Ini water slide, tapi bolehlah jadi. Bye. Okay guys, menarik tak swimming pool Cem ni? Okay, sampai di sini sahaja konten untuk kali ni, video kali ni. Kalau you all rasa video Cem ni menarik, subscribe, komen dan like. Okay, Cem akan buat lagi dalam Obi Creator ni. Mungkin you all komen lah nak Cem buat apa. Nak water slide ke, nak buat Obi ke, game Obi ke, komen je. Cem akan buat. Ready? 3, 2, 1. Woo! Bye-bye guys. Sekejap geng. Sebelum Cem tamatkan penggambaran ni, tadi Aish dia ada chat dengan Cem tau. Dia kata dia nak tengok lah Cem punya swimming pool ni. Sekejap kita panggil Aish Aish, sini jap. Tu dia. Hai Aish. Hai Cem. Aish masuk. Cem ikut dari belakang Macam mana Aish? Okey tak water slide Cem ni? Cantik Macam apa? Tapi ni apa? Ni water slide Aish. Cuba Aish turun bawah tu. Sakit. Best tak? Okay, best. Best kan? Okay, Aish explore lah dulu. Cem tengok daripada bawah Okay, cuba. Fun tak? Boleh fun. Okay. Dah ada tuala. Ada tuala. Okay, lagi ada apa? Ni tiket kan? Ni tempat tiket. Tadi Mat Pro dah explain dah tempat ni. Apa lagi yang Aish rasa Cem perlu tambah? Cem tambah slide tinggi. Barulah best macam slide tu ke atas bulan baru boleh mandi. Okey, terbaik Aish cadangannya. Baik. Nanti Cem akan tambah slide yang paling tinggi untuk Aish. Okey. Aish main dulu Okey guys, sampai di sini sahaja rakaman kita kali ni. Okey, nampaknya Aish tengah berseronok tu dekat situ. Bestnya ada air. Okey, bye-bye.